Maka bagi ibu bapa, kita perlu menghadkan akses peranti dan juga aplikasi termasuk media sosial kepada anak-anak kita. Baru sebentar tadi saya, DO, Datuk Seri KSU, Ahli Parlimen, kami ke SK Sindumin bertemu dengan pelajar-pelajar tahap 1 dan tahap 2, semua bawah usia 13 tahun. Dan dalam kumpulan-kumpulan kecil, saya bertanya dengan mereka, siapa sini ada akaun TikTok? Hampir semua angkat tangan. Siapa sini ada menggunakan WhatsApp? Ramai yang angkat tangan. Tahukah anda, kedua-dua aplikasi ini dalam garis panduan komuniti masing-masing melarang anak-anak bawah usia 13 tahun bagi TikTok, 16 tahun bagi WhatsApp dari menggunakan aplikasi mereka. Malangnya, setiap kali saya bertemu dengan pihak Facebook, pihak TikTok dan sebagainya, platform-platform ini seperti melepaskan batuh di tangga. Ya, kami ada cara untuk mengesahkan identiti, umur. Kita meneliti algoritma, cara mereka meletakkan gambar dan sebagainya, tapi gagal. Platform-platform ini gagal memastikan anak-anak bawah umur dihalang dari masuk ke platform-platform mereka. Pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi satu komen yang sangat tegas bahawa banyak daripada masalah yang kita hadapi sekarang bermula dan menjadi lebih berat akibat penyalahgunaan media sosial dan sikap di kalangan syarikat media sosial yang ambil sikap sambil lewa mengenai aspek keselamatan untuk anak-anak. Maka di sini, pada pagi ini, di Pekan Sindumin, dalam Parlimen Sipitang, di negeri Sabah, saya ingin menyatakan iltizam Kerajaan Persekutuan untuk menjamin internet yang lebih selamat untuk semua, termasuk untuk kanak-kanak dan keluarga. Apakah caranya? Kita perlu anggap media sosial sebagai perisian software yang mana ia terkandung dalam satu perkakas peranti, hardware. Kita perlu anggap peranti dan perisian ini seperti kereta dan tali pinggang. Setiap kereta mesti ada tali pinggang yang berfungsi dengan baik. Kalau syarikat yang menghasilkan kenderaan-kenderaan mengatakan, ya, tali pinggang kita selamat, tapi sebenarnya tidak diuji, tidak disahkan selamat, cuma mengikut kata-kata mereka sahaja, hari ini kerajaan tidak lagi akan mengambil apa yang disebut oleh syarikat-syarikat media sosial ini dengan dalam bahasa Inggeris at face value. Hanya sebab dia kata ada, kita jangan terus percaya. Maka saya dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari Jumaat ini akan memaklumkan kepada Jemaah Menteri tentang beberapa langkah yang akan diambil, termasuk mengenakan syarat pengesahan identiti, sama ada menggunakan MyCard, pasport atau My Digital ID bagi semua pengguna dalam negara kita. Ada orang bertanya, kalau dia bukan warga negara, kalau dia permanent resident, selagi mana dia ada dokumen rasmi seperti pasport dan sebagainya, maka boleh digunakan. Tapi perbincangan ini sedang berlaku. Saya dah minta pihak MCMC mengadakan pertemuan dengan semua syarikat media sosial di Singapura yang dilakukan
minggu depan. Pada minggu depan. Dan dalam mesyuarat itu, mesej yang MCMC akan sampaikan kepada syarikat media sosial adalah satu mesej yang tegas. Dan saya nak sebut di sini kerana akan dilapor dan dibaca oleh semua pegawai-pegawai atasan dan pihak sosial. Yang mana keputusan ini bukan hanya akan dibuat oleh Malaysia, tapi oleh semua negara ASEAN. Pada 26 hari bulan Oktober, sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47, deklarasi Kuala Lumpur mengenai media sosial yang lebih selamat akan diguna pakai, akan diterima. Dan ini menjadi dokumen yang memandu menteri-menteri komunikasi di semua negara ASEAN supaya kita bersatu hati untuk pastikan internet yang selamat untuk anak-anak dan juga rakyat masing-masing.